dekat rumah ni bermacam gangguan yang dia hadapi guys, dan juga membuatkan dia tak dapat nak habiskan kerja untuk siap bersihkan rumah tu dan dia tinggalkan terus. Tapi agak pelik juga, memang pelik, sebab nak kata ke atas dengar macam ke bawah ni. Tapi Azlan fikir taklah, dia tak nak fikir bukan lagi. Setiap kali lagu-lagu tu berhenti, ada dia dengar macam bunyi orang berbual. Contoh bila lagu pertama ni tengah bermain kan, bunyi-bunyi semua, bila berhenti habis dengar macam ada orang berbual, tapi tak tahu datang daripada arah mana, tapi dengar jelas macam ada 2-3 orang berbual. Lepas tu bila lagu tu dimainkan, tak ada pula. Hai guys, Assalamualaikum, welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Seperti biasa, aku mengharapkan kepada korang yang menonton ni, please stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah ke Faiz Cerita. Dan diharapkan kepada korang guys yang belum lagi subscribe, aku mohon sangat-sangat kepada korang, perlukan pertolongan korang guys, support daripada korang untuk support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan juga sepanjang penceritaan, sekiranya kalau ada kelemahan, kesilapan ataupun ada kata-kata aku yang mengguris, yang membuatkan korang kurang selesa, aku mohon maaf. Dan kalau ada bunyi-bunyi bising yang korang dengar yang membuat korang tak selesa juga, aku minta maaf dan aku akan cuba untuk perbaiki, untuk memberi yang terbaik lah di masa akan datang. Jadi baik, apa yang aku nak sharekan guys, nak ceritakan kepada korang dalam video kali ni, kisah ni pasal seorang lelaki ni dikenali dengan nama Azlan, bukan nama sebenar. Pengalaman seram yang dia kongsikan ni, dia bagi tahu terjadi waktu tu dah lama. Dia kata dalam lebih daripada 15 tahun yang lepas. Yang masa tu dia ni ada buat satu bisnes, servis kemas rumah guys. Selama dia buat servis kemas rumah, dia tak pernah terfikir pun yang dia akan lalui pengalaman macam tu. Memang tak dinafikan, waktu dia buat servis kemas rumah tu, banyak dah rumah-rumah yang dia kemaskan. Ada macam rumah yang ditinggalkan penyewa, rumah pusaka, rumah yang lama orang tak duduk, macam-macam guys. Tapi rumah yang dia dapat ni memang agak menyeramkan, mengerikan. Tambah pula waktu dia kena kemas rumah ni, dia seorang diri. Dia kalau buat kerja, dia kata dia ada tim dia, tapi waktu tu tim dia lagi 2-3 orang ni ada urusan lain, jadi dia terpaksa buat kerjanya seorang diri. Tambah pula kata Azlan, kerja yang dia dapat, rumah yang dia kena kemaskan ni, klien tu call bersungguh-sungguh minta pada Azlan, tolonglah kemas rumah ni, urgent. Dalam pemikiran Azlan, mungkin yelah ada orang nak sewa rumah tu ke, sebab tu klien ni beria sangat suruh dia kemas cepat. Dan klien juga sanggup untuk bayar dia double, membuatkan Azlan tak boleh nak tolak offer dia tu, dan dia pun kemaslah rumah tu. Dan dekat rumah ni bermacam gangguan yang dia hadapi guys, dan juga membuatkan dia tak dapat nak habiskan kerja untuk siap bersihkan rumah tu, dan dia tinggalkan terus. Rumah yang Azlan kena kemas ni guys, dia rumah teres 2 tingkat. Rumah ni dia macam ada lorong-lorong tau, ada lorong ni, lorong ni. Dan dekat kawasan perumahan ni memang agak sunyi juga kata Azlan. Waktu dia sampai dekat kawasan perumahan ni guys, sunyi, sepi. Kalau rumah-rumah lain yang pernah dikemas, taklah sesunyi tu. Adalah juga dengan bunyi bising-bising, macam ada bunyi motor ke, lori ke. Lepas tu adalah nampak orang-orang berjalan ke apa ke. Tapi bila dia sampai dekat sini, memang suram je. Dan kawasan perumahan ni, seingat dia, rumah ni dia macam jarak-jarak tau dengan rumah sebelah-sebelah. Macam rumah jiran-jiran je, jarak-jarak. Jadi menambahlah kesunyian dekat situ. Tak tahulah kebetulan waktu tu dia sampai sunyi ke apa ke, tapi apa yang dia masih ingat, waktu dia sampai situ memang sunyi. Bila Azlan sampai depan rumah ni, dia tengok pun memang dia tahu lah, oh ni rumah ni dah lama orang tak duduk ni, sebab cat rumah tu pun dia dah kusam, pagar dia pun memang nampak berkarat, rumput-rumput yang ada dekat situ pun tak payah cakap lah, memang dahsyat. Azlan ni pun dia pun prepare lah, dia kemas-kemaskan barang untuk dibuat kerja nak bersihkan rumah ni. Belum sempat dia masuk dalam rumah ni, klien call, tanya dia kat mana apa semua.
Dan Azlan pun cakap lah, saya dah sampai dah ni. Klien tu pun cakap, bagus. Encik Azlan, tolong kemaskan rumah ni hari ni bersihkan cepat sebab nanti ada orang nak masuk lah rumah ni. Dia pun masuk dalam rumah tu, buka gate apa semua, buka pintu rumah. Dia buka je pintu rumah guys, memang bau tu, yelah korang tahulah kan, bau rumah yang lama tak ada orang duduk, tak ada orang masuk bersihkan semua. Bau dia tu memang sedikit busuk lah, bau-bau hapak, bau-bau lembab. Bila dia nampak je kat dalam rumah tu macam tu, sedikit rasa macam suspend. Yelah dengan perabot-perabot dalam rumah tu pun koyak-koyak, meja makan sengit-sengit, kursi-kursi yang ada dekat ruang tamu tu pula lintang pukang. Azlan pun memerlukan proses untuk membersihkan ni. Dia mula dekat ruang tamu dulu. Selepas setengah jam dia ada dekat ruang tamu tu, adalah sikit-sikit macam dia kata sekali-sekala dengar ada bunyi meja tau, meja orang tarik. Tapi meja tu ada kat ruang tamu. Dia nampak meja tu tak adalah bergerak pun, tapi dengar. Lepas tu dia pandang atas, ke ada meja dekat atas. Sebab kat atas dia tak pergi lagi. Tapi agak pelik juga. Memang pelik. Sebab nak kata kat atas, dengar macam kat bawah ni. Tapi Azlan fikir, tak lah, dia tak nak fikir bukan-bukan lagi. Azlan pun dia ada pergi ke dapur, sebab dia ada nak kemas-kemas kat dapur, nak susun dia punya peralatan pembersihan macam mop penyapu. Sebab lepas ruang tamu tu, dia nak settle kat dapur pula. Tengah-tengah dia prepare dekat dapur tu, dengar ada satu bunyi jung dekat atas. Bunyi tu memang kuat guys, macam bunyi barang jatuh. Azlan dia terdiam terus sekejap. Dia macam terfikirlah, apa benda yang jatuh ni Dia rasa macam ni tikus ke? Tapi takkanlah tikus boleh tolak barang sampai jatuh. Kalau ringan-ringan tu mungkin, tapi ni macam benda besar, benda berat jatuh, macam almari baju. Dia pun tak nak buang masa guys, dia nak tahu apa benda ni tu. Dia pun pergi naik atas kejap, pelan-pelan lah naik tangga. Memang waktu dia naik tangga ni, rasa suspend tu dah ada dah. Dia sampai je dekat tingkat atas, dia tengok ada 3 bilik. Dia buka satu persatu bilik yang ada. Bilik pertama dia buka, tengok macam tak ada apa-apa. Dan dekat dalam bilik tu pun kosong, tak ada barang sangat, cuma ada satu meja solid je. Dia tengok dekat dalam bilik pertama tu tak ada apa-apa, dia tutup. Dia pergilah bilik kedua. Bilik kedua pun nampak macam tenang, tak ada apa-apa. Ada barang pun satu tilam, itu je. Dia pun tutup lah pintu bilik kedua tu. Lepas dia tutup pintu bilik kedua tu, dia rasa bunyi yang datang tu dekat bilik ketiga tau. Dia pun nak pergilah dekat bilik ketiga tu. Sebelum dia nak menghampiri bilik ketiga tu, dia tengok pintu bilik ketiga tu macam terbuka separuh. Masa dia nak pergi kat bilik ketiga tu, dia rasa macam was-was, nak pergi ke tak nak, macam ni macam tau. Pergi je lah, sebab dia nak pastikan. Dia pun buka je lah pintu bilik ketiga tu, tengok tak ada apa-apa. Ada almari pakaian, ada beberapa kursi plastik dekat dalam bilik tu. Dan dekat situ dia terfikir, apa benda bunyi yang jatuh tadi kuat. Nak kata bunyi barang besar jatuh, mungkin almari ni kot. Tapi almari dekat dalam bilik tu tak jatuh. Azlan tak nak buang masa lama-lama fikir benda yang bukan-bukan. Dia tutup pintu bilik ketiga, dia turun bawah balik. Bila dia sampai bawah guys, dia nak hilangkan rasa takut, rasa sunyi, dia pun ada bawa macam radio. Dia pasanglah radio. Misterinya yang Azlan masih ingat lagi, setiap kali lagu-lagu tu berhenti, ada dia dengar macam bunyi orang berbual. Contoh bila lagu pertama ni tengah bermain kan, bunyi-bunyi semua, bila berhenti habis, dengar macam ada orang berbual. Tapi tak tahu datang daripada arah mana, tapi dengar jelas macam ada 2-3 orang berbual. Lepas tu bila lagu tu dimainkan, tak ada pula. Lepas Azlan dah settle-settle kemas dekat ruangan bawah ni, dia dah kumpulkan semua sampah. Dia nak pergi buang kejap dekat luar. Dan waktu dia nak pergi buang dekat luar, dia perasan pintu belakang, pintu dapur, pintu tu bertutup. Sedangkan waktu dia tengah prepare tadi, dia dah buka dah pintu belakang tu kat dapur tu. Memang dia buka luas sebab dia nak bagi pengudaraan lah masuk supaya tak panas sangat. Memang dia yakin pintu tu terbuka. Tapi bila tertutup tu, dia rasa macam angin kot. Dia pun pergi kat pintu tu, buka balik, dan dia lah sambunglah balik buat kerja. Tengah-tengah buat kerja, tengah kumpulkan sampah apa semua, radio tu
terpadam sendiri. Dia pun pergilah tengok, nak pasanglah balik, nak onkan balik. Tengah-tengah ada belik-belik radio dia tu, dia dengar tombol pintu dekat pintu dapur belakang tu macam berbunyi, macam klik. Azlan berdiri kaku sekejap dekat ruang tamu. Dia rasa macam sudah, apa benda pula tu. Perlahan lah guys, dia pergi dekat dapur tu balik, nak pergi dekat pintu tu, nak pergi tengok. Pintu tu kan tadi dia dah buka, tutup. Lepas tu dia dah buka balik, dan pintu tu tutup balik. Bukan saja tutup, berkunci. Sedangkan pintu dapur tu, kata Azlan, dia bukan jenis auto lock, dia manual. Kalau nak kunci, kita kena pergi dekat tombol tu, dia lock pintu tu. Pelik sangat dia kata masa tu. Dah lah, boleh bertutup sendiri, lock sendiri. Masa ni Azlan dah rasa tak sedap sangat. Dah tak ada dah rasa selesa. Memang dia rasa sebab tak kena je. Dan pintu dapur tu, pintu belakang tu, dia biarkan je tutup, dia tak buka. Disebabkan Azlan dah rasa semacam tu, dia ambil phone, dia call klien. Dan dia adalah beberapa benda yang dia nak tanya. Berkali-kali dia cuba call klien, tapi tak jawab-jawab, tak berangkat-angkat. Dia rasa macam dia nak keluar je, dia nak belah je terus. Tapi dia fikir, satu, pasal bayaran tu lah. Kedua, dia tak nak lah buat macam tu sebab mungkin klien tu ada yang nak diuruskan pasal rumah tu kan. Jadi dia pun tak apalah, sambunglah buat kerja. Pergi ke tingkat atas pula. Masa dia pergi tingkat atas, dia bersihkan bilik pertama dulu, okey, tak ada masalah. Bilik kedua pun okey, tak ada masalah. Bilik ketiga pun okey. Cuma waktu dia tengah vacuum-vacuum kat bilik tu, bersih-bersihkan dekat almari yang ada dekat dalam bilik tu, phone dia berbunyi. Dia pun tengok phone dia, mak dia call. Dia pun angkat lah. Dia pun, hello, diam. Tak ada apa-apa respon, sunyi je guys. Berkali-kali Azlan, hello, mak, hello. Dia tengok, ada lagi. Dia pun dengar lah. Tak lama kemudian keluar suara, tapi bukan suara mak dia, suara kanak-kanak. Dan Azlan masih ingat lagi suara tu berkata, Bang, kenapa abang nampak kemas bilik saya ni? Terus masa tu Azlan kata, satu badan dia, darah dia rasa macam membeku guys. Terkedu lah juga. Lepas dia dengar suara tu, terus end call. Dan dia pun cepat-cepat call balik nombor mak dia. Mak dia angkat. Mak dia pun terus, Lan, kenapa tu? Ada apa call mak ni? Ni mak tengah masak lah. Azlan tu tanya mak dia, mak, tadi mak ada call Lan tak? Mak dia cakap lah, tak ada. Mak tengah sibuk ni, buat kerja ni, tengah masak lagi ni. Memang masa tu Azlan rasa, memang ada yang tak kena lah. Dia pun berbual kejap dengan mak dia beberapa minit. Lepas tu end call. Dan tak lama kemudian, dia dapat satu panggilan. Tapi nombor tu, nombor yang dia tak kenal. Disebabkan dah berlaku kejadian macam tu tadi, Azlan tak angkat. Dia buat tak tahu je. Lepas dah settle kemas kat bilik ketiga tu semua kan guys, dia pergi balik dekat bilik pertama. Sebab masa tu seingat Azlan, dia beritahu ada yang tak beres. Ada yang comot-comot sikit. Sebab klien bagi tahu nak all out bersih. Jadi dia cubalah buat seperfect yang mungkin. So bila dia teringat dekat mana-mana tempat yang ada tak siap betul ni, dia pergilah. So dia pergilah bilik pertama tu sebab dia rasa macam ada kurang bersih sikit lah. Patah balik, masuk bilik tu. Dan dia ada bersihkan juga meja solid yang ada dekat dalam bilik utama tu. Meja solid tu memang berhabuk lah cermin dia, kata Azlan, tebal. Dia pun lap-lap lah bersih-bersih kan. Jadi bila dah bersih, dah licin kan, memang jelas lah nampak pantulan diri dia kat cermin tu. Waktu tengah bersih-bersihkan tu, memang tak ada nampak apa-apa. Dia pun tunduk sebab dia nak perah kain tu yang dia lap ni. Waktu dia tunduk bersihkan kain tu, dia angkat, dia nampak dekat pantulan cermin tu, kat belakang dia nampak jelas ada satu budak perempuan berdiri guys. Rambut dia panjang, kusut, baju tidur dia kotor. Azlan terus pusing memandang, tapi memang tak ada. Jantung dia masa tu dah rasa macam nak pecah lah. Tapi dia rasa macam betul ke apa yang dia nampak ni ke sebab penat ni sampai berhalusinasi nampak benda macam ni. Memang masa tu Azlan dah dapat detect ini memang ada yang tak kena dalam rumah ni kan. Sambil dia memandang sekeliling, disebabkan kerisauan dia dah terlampau over sangat guys. Memanglah takut sangat dah nampak macam ni semua dia depan mata dia. Dia seorang pula tu, sunyi pula tu kat situ. Kalau apa-apa hal susah. Dia pun pelan-pelan packing-packing apa yang ada kat dalam bilik tu, tutup pintu, turun ke bawah. Dia dah tak peduli dah pasal bayaran. Dia memang nak keluar daripada rumah tu cepat.
Bila dia sampai bawah kat ruang tamu, settle packing semua, masuk ke dalam beg, pintu ruang tamu ditutup. Memang ikut logik, memang angin masa tu memanglah ada angin. Okay lah, tak apalah, dia tak adalah fikir benda yang mengerikan lagi. So bila dia pergi kat pintu tu, nak buka, nak keluar, tak boleh guys, tak boleh. Macam ada sesuatu yang tarik pintu dia daripada luar. Agak bergelut juga Azlan nak tarik pintu tu, sekuat hati. Tak boleh. Tak lama kemudian guys, dengar ada suara kat tingkat atas. Suara budak. Abang, nak pergi mana bang? Bang, bilik saya ni tak habis kemas lagi lah. Lepas je suara tu cakap macam tu, dengar ada tapak kaki turun daripada tangga. Tap. Azlan dah, masa ni dah memang dia kata takut dia tu membuatkan nak keluar air mata. Dia tak berani nak pusing belakang guys. Dia tarik je pintu tu. Dia masa tu dia kata, pengakuan dia adalah beberapa surah ayat Quran yang dia tahu, tapi waktu tu dia macam jam, tak boleh nak fikir. Dia cuma macam gelut je macam tu, macam tarik macam tu. Memang keras macam. Dan menakutkan juga, akhir sekali tiba-tiba keluar satu suara dalam rumah tu, suara perempuan dewasa. Suara garau, perempuan dewasa garau, marah. Waktu dia dengar tu memang jelas guys, dia menjerit sambil dia buka pintu tu. Tapi Alhamdulillah, dia kata dia keluarkan daripada mulut dia sekuat hati ni, Allahu Akbar. Dapat buka pintu guys. Dan dia dapat keluar daripada rumah tu. Dia tak tutup pintu rumah, tutup pagar je. Masuk dalam kereta, campak barang, tak fikir apa dah, terus keluar daripada situ. Dah agak-agak jauh sikit, dia call klien angkat. Dia bagi tahu, minta maaf, saya tak dapat nak settlekan kerja ni sampai habis, ada yang tertinggal yang saya dapat buat, saya ada urusan lain, ada kecemasan. Dia tak beritahu lah hal yang sebenar dekat klien tu. Dia tak nak lah nanti macam klien terfikir dia ni buat alasan ke apa kan. Tapi dia bagi tahu je lah yang dia ada kecemasan guys. So dia pun keluarlah daripada situ. Dan pasal soal bayaran pula, klien bagi tahu dekat dia, Azlan, kalau tak habis ni saya tak boleh nak bayar ni, sebab perjanjian kita kena habis all out, bersih all out baru saya boleh bayar. Azlan pun tak fikir, tak apa, tak payah bayar pun tak apa, saya tak kisah. Apa yang Azlan bagi tahu juga, tak apalah, bukan rezeki dia. Tapi walaupun bukan rezeki, dia dapat satu pengalaman, walaupun pengalaman yang mengerikan. Dan selepas kejadian tu, dia tetap buat servis bersihkan rumah-rumah ni, tapi dia lebih berhati-hati sikit. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk mendengar dan menonton kisah ni sampai habis. So untuk korang yang menonton ni, kalau nak komen, nak nilaikan apa-apa pasal kisah seram Azlan ni, korang boleh komen sikit dekat ruangan komen di bawah. Dan aku mohon maaf jika sepanjang penceritaan ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mungkin ada bunyi-bunyi bising yang masuk dalam video. Aku mohon maaf banyak-banyak guys, dan aku harap kepada korang teruskan support Faiz cerita-cerita. Pada yang belum lagi subscribe, bantu untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan kalau korang nak kongsikan pengalaman seram, misteri yang korang pernah lalui, korang boleh DM Faiz cerita. So guys, itu sahaja untuk dalam video kali ini. Sekian dari Faiz cerita. Stay tune support Faiz cerita. Stay tune untuk next video. InsyaAllah. Meremang sampai pagi. Assalamualaikum.